tengok anak Mel. Sibuk suka main dengan anak Mel. Dekat mami dia kata nak datang rumah aunty tu. Dia kata aunty tu masak sedap. Dia cakap kan. Tu yang Suzy pun fikir-fikir, Suzy bagi harga special lah untuk Mel. Tak pernah klien dapat harga macam Mel ni. Selalu semua LOD, semua LOD nak submit aku ni kes kat mama. Aku submit kau tu tak boleh, kau tidak buka saman kes 5,000 tau. 5,000 tau. 5,000 buka file je, tu baru buka file. Belum lagi ni 10,000, paling kurang 10,000. Ni dia bagi aku berapa? Sebab apa? Sebab dia dah geram sangat lelaki aku dengan cerita tu. Aku pula cukup bukti rekod semua kan. Cukup bukti rekod, CCTV, semua ada. Lepas tu pula apa yang perempuan betina ni hasut lelaki aku sampai aku cerai kan. Semua cukup. Lepas tu dia kata tak apalah, senang dah kerja Suzy ni nak buat ni. Dia cakap ini berapa? Apa dia kata? Dia kata hujung sekali dia cakap apa? Dia cakap apa hujung sikit dia sikit. Nanti hantar surat kat dua-dua ni, dua ekor ni kau sedia dengan mahkamah dengan saman semua. Memang aku nak saman, satu saman orang ketiga, kedua saman saman fitnah aku, ketiga menghasut semua kan. Lepas tu fitnah aku macam-macam, aku dah rekod macam-macam. Dia kata macam ni, kalau Ayla, dia kata laki aku kenal aku 16 tahun. Kakak lah dia tak kenal. Masa tu memanglah aku bukan buat perangai apa. Aku macam sajalah yang polis tu lah. Polis cerita polis aku cerita dengan tu. Kayak dawang kita yang saya tengah garis aku tu. Sajalah layan dia macam tu. Bukannya laki aku kenal lah aku macam mana. Aku saja layan, aku nak tunjuk yang bagi dia jealous supaya dia. Laki aku kan tak boleh macam tu kalau aku ada orang lain. So betina ni konon-konon laki aku cerita dengan dia lah. Mungkin laki aku cerita dengan dia yang Pap kantor dah setahun, you percaya sangat dengan dia ya? Kalau I tak percaya dah, I tak gebek dah dengan dia. Dia takut laki aku gebek dengan aku. Dia takut. Betul aku cakap bodohnya betina ni. Kau nak musuhkan aku buat apa? Macam mana pun aku tetap juga bersama dengan laki aku, betul tak? Macam mana pun sebab anak kot. Kau tak boleh halang dia. Kau tak ada. Jadi belum jadi bini lagi dah kontrol dia lagi. Laki aku pun semak sebenarnya. Tunggu masa betina ni. Betul aku cakap. Dia sibuk-sibuk stok aku lah nak bergaduh. Bodohnya. Kalau aku kan, aku dapat peluang macam tu. Kalau kau betul-betul bukannya dia nak sangat laki aku pun. No. Bukan dia nak pun ex aku tu. Dia nak jeli tu tanggung dia. Kan dia duduk sini mengempat nak rumah dia. Orang bayar sewa, jeli semua bayar sewa rumah dia. Semua jeli bayar. Makan dia senang lah, berak tanggung. Dia tak kerja pun. Aku tengok dia sekarang baru sibuk nak jual beg lah apa benda. Lepas tu jadi cakap dia pun kerja sibuk jual tudung. Kau telanjang mogil lepas sibuk kau nak bagi orang pakai tudung. Tahulah suka hati kau lah. Aku cakap aku tak dina jaja seorang ni. Kau nak judge aku. Dia nak judge aku yang aku ni yang aku ni perangai macam ni. Dia cakap dia kantor dengan jantan lain. Aku janda tau masa tu. Lepas tu yang dia yang laki aku lah tak, I percaya dia. Yang you percaya ke dia? Yang dia tengah bercerita ni kelanjang bulat ni. Nak sibuk nak malukan aku konon ni aku ni perempuan tak baik. Yang cerita ni macam baik sangat ni. Dia tu tidur dengan laki aku. Berskandal dengan laki aku dah berapa lama dah. Komplot dengan laki aku jadi skandal dia. Betul tak? Dia bercerita aku ni yang setakat layan mesej jantan, yang dia tu tidur dengan jantan. Lepas tu kata aku ni tak pandai jaga anak. Dia nak sibuk dengan nak buat anak dengan laki aku. Dia kata dah kita ada anak dah seorang. Pun tak apa yang I nak bagi nama dia apa nama dia? Apa nama dia? Aku lupa dia cakap apa. Gadis nama dia Gadis. Nama anak Gadis gediknya menyampah. Gadis nak anak dengan laki aku tu. Aku cakap laki aku. Aku cakap balik tu aku cakap laki aku. Yang dia ni kau nak bagi jadi lahirkan anak kau. Aku gelap besar yang. Aku cakap aku gelap besar. Aku cakap dia, ni nak bagi anak kau. Anak dia pun bisa sepah tu sekarang ni. Aku cakap anak dia kat Sarawak tu dia kan sibuk dengan jantan dekat sini. Dengan sibuk cari laki orang. Sibuk nak orang tanggung. Kalau kau kerja tak apa juga. Macam aku dulu, aku hantar anak aku kat kampung, betul-betul aku kerja hard work nak besarkan anak aku. Dia kata, dia tu bukan jaga anak dia pun. Anak dia dulu besar sendiri. Dia otak dia besar sendiri. Dia ingat kampung tu apa? Kaya ke orang kampung tu? Akulah yang provide keluar duit. Akulah tiap-tiap minggu balik jumpa anak aku, tengok anak aku belajar macam tu sampai anak aku pandai masuk universiti. Kau ingat anak aku bodoh? Kau ingat anak aku tu besar sendiri ke? Pandai sendiri ke? Kalau bukan aku yang guide dia, aku hantar kampung tu sebab aku tak nak terdedah kat KL. Itu cara aku. Pandai tak aku? Supaya anak aku jangan
Jadi apa kata terdedah dengan supaya dia fokus belajar. Itulah semua punca aku sanggup pisah dengan aku tu sebab bukan suka-suka macam dia ni, suka-suka cek jantan. Jeli dulu pun nak dapatkan aku bukan susah senang. Ingat apa? Aku paling jual mahal pakai Honda EK kan. Perempuan maintenance tinggi. Kau ingat suka-suka kau orang nak ngorak dia. Hey. Aku gaji RM15,000 dulu lah. Tak ada nak orang senang nak ngorak aku lah. Kau ingat apa? Aku lagi demand pandang lelaki. Aku kerja sedap, duduk sedap. Kerja aku sedap lah weh. Bukan macam kau tak sekolah tinggi ni. Perempuan. Lepas tu dia kata, I dapat surat tawaran. Dapat surat tawaran no. Yelah aku tahulah zaman dulu tempat tu. Dia kata, dia cakap, perempuan tu cakap I ni bodoh. I ni dapat surat tawaran. Dia ada surat tawaran. La ilallah. Orang ada metric card lah weh. Pergi check dekat komputer je. Ni. Orang semua ada benda. Tak payah nak surat tawaran lah. Allah macam tu aku cakap dia ni SPM pun tak ada tu lah cakap orang tak ada SPM macam tu. Surat tawaran apa? Dia surat tawaran dapat medical engineering benda. Lepas tu mak dia pula jadi dia cakap mak I cakap dia bagusnya anak aku kau dapat surat tawaran dapat jadi engineer kau. Sebab aku dia tak ada duit. Kau tak payah nak buat semang-semang kosong dengan laki aku lah. Laki aku tu bodoh. Memang sesuai lah kau sembang. Dia cuba kau sembang orang cerdik. Tak dapat ni kita macam tu ni. Kau ni metric card dia pun check terus on the spot. Kalau lelaki yang betul tu ada spot check. Betul tak ibu betul tengok kau dia keluar. Nama you apa dia lah? You see nama you betul? Orang lagi cerdik tu. Aku ni malas ke? Aku kan jenis kan lelaki aku suka sembang. Aku layan je lah dia. Aku jadi macam aku saja-saja buat bodoh agaknya. Jadi tu ingat aku bodoh lah kan. Buat bodoh sebab aku ni isi malas lah nak tunjuk. Nak bagi dia jadi rasa jadi ketua. Kan dia dah kahwin dengan perempuan tua dah. Perempuan tua dah. Kan kalau aku buat-buat tua nanti, buat-buat pandai, nanti dia tak rasa lah dia jadi ketua. Betul tak? Yang betina ni semua benda nak sembang. Betul laki aku semak lah. Dia semua benda nak cerita dengan laki aku, hal-hal keluarga dia semua nak cerita. Betul laki aku kena tolong lah keluarga dia yang Kak Long dia lah inilah. Laki aku semak sebenarnya dengan dia. Tunggu masa je cakap kan. Itulah sementara laki aku tunggu masa, laki aku nak sedap lagi kan. Aku tak marah dia. Lagi betina ni murah. Lagi tu aku cakap yalah kan dia nak sangat stok aku kan nak murah sangat biar dia. Selagi dia murah lepas tu aku nak halau dia nanti bila lelaki aku dah semak aku nak halau dia aku saman je lah dia. Tu je cara dia. Lepas tu bagus juga lawyer aku telefon aku pula lepas tu pula aku tak suka panggil lelaki aku ni layan sangat. Betina depan betina tu Puki punya asal sanggup call aku ni suruh komplot dengan dia sanggup dia kata ya dia marah you tak payah ikut cakap dia lah kau ni ikut sangat cakap dia. Aku marah sebab apa? Sebab anak-anak nanti anak-anak dengar ingatkan bapak dia macam tu tau. Padahal bapak dia sebenarnya yelah kau tahulah kat aku kan memang tak dapat lah cerita dia kan. Kat situ je dia dapat. Jadi aku layankan lah kan. Aku kenal lah lelaki aku macam mana. Aku tahulah dia benda tu dah jadi keperluan dengan dia bukan kehendak dah kan. Macam aku tak kisahlah kita sendiri pun tu pasal aku cakap dengan kau nak dia tu pun nak lelaki aku tanggung dia je. Bukannya nak ria sangat nak jadi suami. Kau tak payah nak acah-acah suami dulu. Suami kau pun dia tak dapat penjagaan tau nak. Dapat tandanya apa? Kalau kita orang cerdik pandai, kita kalau tak dapat hak penjagaan daripada mahkamah, maknanya apa? Kau ni perempuan apa? Dua je perempuan yang tak boleh dapat je. Satu dia pelacur, satu lagi gila. Dia memang tak dapat. Betul tak nak? Betul? So kau pilih lah dia kat antara dua tu dia siapa. Itu je cerita dia. So tak payahlah kau kata I ni kalau jaga anak perfect agaknya. I sama macam Allah. Benci pula aku dengar lah aku cakap. Kau percaya yang? Tak adalah juga. Itu pasal cakap you lah seorang paling mulia dia cakap kan. Laki aku cakap dah lah laki aku sebenarnya tak suka juga nak dengar dia bersembang. Laki aku bukan nak dengar dia bersembang. Kadang-kadang laki aku tukar topi. Tukar topi lain. Bukan nak dengar dia sembang. Nak stok sangat kan? Stok. Biar stok. Biar dia tahu aku tahu cerita. Dia ingat sebab rupanya dia bergaduh-gaduh tu dia tak tahu laki aku balik selama ni. Dia dah banyak kali kantoi. Tapi tak berambut-rambut juga tu aku cakap. Nampak sangat dia tak nak. Dia bukan nak laki aku. Dia nak laki aku tanggung dia. Kan? Kalau kita perempuan yang betul-betul perempuan macam aku lah kan. Gentle ke nak? Kan? Berambut. Kan? Aku memang tak suka kau duakan aku. Kan? Betul tak? Memang tak dapat dah cerita dia. Tu pasal lah lelaki aku sanggup berambut tu. Sebab memang tak dapat. Memang tak dapat. Kita memang gentle kan. Kantoi berambus. Itu jam juga kan. Aku tak ada hal lah kau nak. Lepas tu kau nak
engkau nak apa, engkau nak batu apikan aku dengan lelaki aku, buat apa? Dia tetap juga aku dengan hati aku okey je. Kadang-kadang gaduh saja depan dia, nak bagi dia. Yelah, aku pun jenis bukan nak komplot sangat lelaki aku. Dia murah. Betul tak nak? Engkau dah kantor banyak kali. Engkau sebagai seorang perempuan, aku dah banyak kali nasihat dia ni. Tapi dia jadikan aku busuk.